Ni anak yang ketiga. Nampak dia duduk nerang. Boleh nampak duduk jilat. Tapi boleh duduk jilat pun duduk nerang. Nerang nak tubik anak yang ketiga. Nampak boleh nerang pun anak-anak duduk jilat. Boleh jilat anak, boleh nerang. Sayangnya. Tubik pula kah? Aduh, kita tak nampak ni. Alah, lama deh. Nak boleh tubik seko ni. Sekala tengok hok tubik dah. Ni tubik hok beranak. Dah dia mari macam minta tolong nak beranak mana. Gi bawah habis. Tak ada habis punggung dia. Lepas tu naik, lepas tu hitam, lepas tu gi mari. Suk-suk kita ambil kotak with dia. Masuk kotak beranak dalam kotak. Aduh lah.